Ish, hujan pula nah bulan-bulan puasa ni wadah. Itulah, lalu bulan-bulan puasa ni panas. Itulah. Ni kan hujan rahmat. Ada orang lah. Tu ada orang lah. Okey, lain sini. Mana depo ni? Mana? Weh! Sorry tu, aku tak tahu. Ni aku ada bawa makanan yang apa kau bawa. Ish, hang beli kat mana bulan puasa? Aku beli kat Bazar Ramadan. Pasal Ramadan mo. Sedap. Makan je lah. Ya. Weh, tunggu. Dengar. Allahu Akbar. Masuklah. Okey. Allahu Akbar. Ish, ada orang tak puasa dah. Kau geng kita dah. Siap. Geng kita kau. Buat main van sekali kan. Ada orang tak masuk. Assalamualaikum. Buat apa ni? Ni makanan ni. Kita berbuka lagi. Buka ni. Ni dah buka dah ni. Saya, Safwan, Pejabat Agama Darul Pentrap, Penguasa Agama, Pejabat Agama Darul Pentrap. Di bawah Seksyen 14/2 di dalam Islam mana ada orang yang umat Islam yang tidak berpuasa, makan di tempat kalangan ramai macam ni adalah melakukan satu kesalahan. Dan sila ikut saya bersama dengan penguasa yang lain ke dalam kereta ke pejabat agama. Jom, bawa sini, bawa. Bawa yang ni. Saya ambil. Kita mau naik van. Dah, jom. Sana kita sembang kat pejabat agama. Jom. Dah. Hampa sembang boleh, makan boleh. Jom ikut kami, tak kira. Masuk dalam. Seperti mana yang saya bacakan tadi, di bawah Seksyen 14/2 Enakmen Kesalahjadian Syariah Nabi Kedah Darul Aman, kamu telah melakukan kesalahan iaitu tidak menghormati bulan Ramadan. Jadi saya terpaksa tahan kamu. Kesimpulannya puasa. Jangan tak puasa. Geng, plastik hijau. Bukan plastik hitam, plastik hijau. Teruk.